Macam mana cara nak declare cukai? Okey, dalam video kali ni saya tak nak bagi tahu je. Saya nak tunjuk terus dekat korang macam mana saya declare. Okey, let's go. Nak declare borang cukai ni, kena record account dulu. So, untuk record pertama, saya nak record saya punya bahagian jualan dulu. Untuk nak record account, saya akan pakai template profit and loss ni yang dapat daripada kelas account business. Nak record file jualan tadi, saya akan buka dekat bahagian income ni dan tekan dekat sini. Lepas dah record bahagian jualan, kita record pula file-file lain. File penyata bank, invoice belian, voucher tunai dan juga voucher bayaran. Jadi korang dah record semua benda, barulah korang boleh dapat penyata untung rugi dan juga kunci kira-kira. Ada dua laporan ni, baru boleh kira cukai. Bila nak kira cukai pula, pakai template pengiraan cukai ni. Tak payah kira manual. Template pengiraan cukai ni yang paling latest tau. Sebab dah update dekat dalam kelas cukai. Masukkan je semua nilai ni. Kat bahagian bawah sekali akan beritahu berapa cukai yang nak kena bayar. Sekarang ni saya tunggu je bulan 3 e-filing buka, saya terus hantar cukai. So korang dah sampai mana tu? Record account? Kira cukai? Ke tak start mana-mana lagi tu?